Okay, mula-mula buka GNotes. Okay, macam ni paparan dia. Kat sini boleh search document. And dekat sini boleh tambah add note. And dekat sini untuk paparan dia. Then, kalau kita klik yang kat atas ni, boleh select untuk delete and so on. Korang juga boleh pilih untuk display dokumen ikut date, type or name. Okay, setting kat sebelah ni ada macam-macam korang boleh tengok kat situ. First, kita ada tema. Korang nak dark mode ke, so ada to-do list juga. Dan korang boleh set untuk remind, the checklist. Okay, contoh di sini ada trash bin kan. Kalau kita buang, and dia tak terus buang tau, dia masuk trash bin. So selamat dokumen kita. Kat sini ada setting. Kat sini ada macam-macam. Ada PDF self adaptation, finger writing, untuk pressure, untuk kalau nak tekan tu kena kuat ke tak. Ni untuk erase. Kalau nak eraser tu hanya padam highlighter. And yang menariknya dekat sini, macam contoh pen saya ni, dia ada button untuk klik ni tau. So kita boleh setting, kalau klik depan tu, daripada pen dia akan tukar jadi eraser dan sebagainya. Of course kita tak nak dokumen hilang kan, so boleh backup kat Google Drive ataupun OneDrive. Okay, ni contoh saya buka buku, folder PDF lah. Okay, apa yang menarik ni dekat atas tu kan, dapat contoh buku teks ni, dia boleh extract tu teks tau. So korang boleh select, korang boleh edit tu, tambah-tambah juga. Lepas tu dekat atas tu boleh ubah tema juga. Macam tu kan, nak tema dekat atas tu warna macam mana. Boleh pilih colour. Macam-macam colour ada. Okay, ni kalau korang nak add gambar tau, korang tekan je gambar tu. Korang boleh untuk kamera dan boleh galeri juga. Kalau galeri dekat atas tu je dah ada tau. So senang, tak payah nak buka galeri besar-besar tu. Okay, ni contoh lah kan, gambar contoh je. Okay, ni cara nak add folder. So korang tekan add folder, korang boleh adjust nak colour macam mana, file macam mana, korang untuk tajuk. Okay, then korang boleh masukkan nota-nota mana yang korang nak masukkan dalam folder tu. Just drag sahaja. Okay, kalau korang nak edit balik kan, korang boleh edit je, replace the cover kat situ. Macam-macam ada. Okay, ni cara macam mana nak add note. Okay, tekan tambah, tekan add note. And kat sini boleh pilih paper tau, macam-macam paper. Tapi saya tekan weekly schedule kat situ. Okay, ni ada cover tau. Cover ni pun sangat menarik tau. Macam-macam cover ada. Food, nature, art, illustration. Yang ni saya suka. Sebabnya nampak cute. Okay, ni sebab saya tekan weekly schedule, sebab tu dia draft macam tu. Okay, ni saya tunjuk contoh untuk kawan saya ni lah. Dia buat tutorial dekat tab saya hari tu. Okay, ni contoh lah kan. Lepas korang dah add notes, dan akan buat korang punya latihan and so on. So korang nak tambah page. Okay, tapi korang nak tukar template, boleh saja korang tengah tambah situ, tekan view more. And ada banyak sangat jenis paper yang tadi saya tunjuk lah. Okay, boleh pilih nak horizontal ke vertical. Tengok situ ada graph paper, white grid paper, line paper. Boleh pilih. Okay, ini pula saya nak tunjuk contoh kalau kita boleh je tarik ke atas untuk tambah tu. Tapi dia akan tambah ikut template yang asal. Kalau korang nak template yang lain, korang boleh replace je dekat situ. Nampak tu ada replace template. Okay, yang ni untuk korang nak multi page kan. Korang nak macam mana korang nak gerakkan dia. Macam ni saya buat, dia gerak ke atas ke bawah, continuous. Tapi korang sebenarnya boleh tukar tau macam mana. Korang tekan multi page. Tengok tu, saya tekan continuous vertical scrolling. Korang boleh pilih. Kalau horizontal, tengok dia akan boleh slide ke kanan kiri ke kanan macam tu. Dia macam tu, nampak macam buku lah. Tapi kalau korang pilih vertical, korang boleh scrolling juga, tapi dia satu-satu, one by one. Dia tak boleh di tengah-tengah. That's why saya pilih continuous. Sebab kalau saya pilih continuous, dia boleh stop je dekat tengah. Yang ni korang boleh pilih tau, nak display multiple pages. So kalau dia tekan 2 pages, dia akan nampak 2. Kalau 4 pages dia macam ni. So kalau saya senang, single page je lah. Ni saya nak tunjuk korang macam mana nak screenshot daripada nota kita ke daripada gambar yang kita ada dekat dalam nota tu kan. Ni korang pilih lah yang simbol lasso ni. Lepas tu korang boleh tarik je. Dia tak nampak sangat situ, tapi korang tekan screenshot, dan dia akan screenshot lah, auto screenshot kat situ. So korang tekan sekali kat tempat lain, korang boleh paste balik. Dia jadi macam stiker macam tu lah. Kalau saya biasa buat nota macam ni lah. Kalau kita malas nak lukis balik ke apa, kita ambil screenshot macam tu sahaja. Dan dia akan auto save jadi gambar tau. Nampak dekat situ ada kat atas tu. Korang juga boleh untuk teks tau. Kalau tak nak tulis, nak type sahaja, nak copy any ayat ke, korang boleh sahaja guna Tenti ni, features ni, and then korang boleh type sahaja. And boleh pilih font, boleh colour, boleh untuk size dan sebagainya.
Saya nak tunjuk juga, kalau korang jenis suka baca PDF dan sebagainya, korang boleh guna features ni tau, penanda buku ni, bookmark. So korang boleh tanda lah. Kalau korang buat nota pun boleh guna bookmark ni tau. Korang contoh kan, kalau nota pelajaran, so korang boleh letak bookmark. So nanti time nak study, korang tahulah page korang nak cari topik yang korang nak study tu, tekan je dekat bookmark tu. So dia akan auto pergi dekat page tu. Contoh ni kat page ni kan, saya tekan bookmark saya, dia akan bawa ke page yang tu lah. Okay, kat sini pun ada features add outline juga tau. Ni macam more tu kepada topik lah, topik and subtopik. So ni contoh topik kan, saya tak tahu nak tulis apa, tak ada idea, saya tulis dalam merepek je. Okay, so kita pergi kat bahagian tepi tu, outline tu. Okay, dia akan keluar macam tu tau. So korang boleh add, tengok kalau tekan yang button yang 3 tu, korang boleh add sub level, macam subtopik lah. So dia macam penanda buku juga, tapi macam kita nak cari topik kan, nak study, kita letak subtopik semua dekat situ. So senang lah nak cari. Ini kalau senang, kalau rujukan lecturer bagi kan, dan korang jumpa buku rujukan online tu, so boleh buat teknik macam ni. So senang nak study. Tahu tak, antara sebab saya beli pro membership adalah sebab saya nak double macam ni. Saya suka buat nota and rujuk something, so saya sukalah add dia jadi dua bersebelahan, senang nak rujuk macam tu. Kalau tekan tengah-tengah tu, dia boleh ubah yang belah kanan ke kiri macam tu. Okay, ni features yang saya rasa saya subscribe pro tu sangatlah function, sebab dia boleh record. Kalau kita tengah lecture kan, kita buka lecture note, lepas tu kita record lah. Nanti minggu exam study, kita boleh dengar balik macam tu. And korang boleh je delete, nak lajukan ke boleh. Okay, ini untuk mengajar. Saya rasa ni untuk mengajar lah kan, untuk laser point. Dan dia akan hilang beberapa saat je. Macam kita sekadar nak tunjuk kan, tak nak mengotorkan kita punya notes, tak nak conteng-conteng, kita just nak tunjuk point. Okay, macam mana nak merge document? Okay, korang buka dokumen asal and tekan merge document. And korang nak gabung, korang nak masukkan apa dalam dokumen asal ni. Contoh saya pilih pasir ni. Okay, pilihlah, klik lah mana yang page mana je yang korang nak masukkan. Nak pilih semua pun boleh. Okay, start the merger. And korang boleh tengok dekat situ bawah tu dah masuk dah yang kita gabungkan tadi tu. Okay, features apa lagi yang ada kan? Okay, ni contoh slide bio tu waktu saya foundation. Korang boleh tekan sini untuk reading mode tau. Okay, tengok macam contoh kan, dia tak nampak lah yang atas-atas tu. Dia memang kita untuk baca je, and tak boleh nak menulis pun. So guna pen pun hanya scrolling saja. Dan itu pun untuk point sahaja. Okay, and dekat sini pun best juga. Kalau PDF punya kan, korang boleh search tau untuk word apa yang korang nak study kan, contohnya. And tengok predation, and then akan keluar lah dekat page mana je ada perkataan predation. Sangat best lah. Memang sangat susah untuk student lah features ni. Okay, ini contoh nota saya. Kalau korang nak tahu, boleh kita buat nota cantik guna apps ni kan. Of course boleh je. InsyaAllah lah cantik lah juga ni. Okay, ni bio lah. Of course saya selalu lukis sebab nampak comel. And warna-warni. Okay, apa lagi yang ada? Contoh kalau saya pakai pen, kalau nak tulis pakai jari boleh ke? Sebab kalau pakai jari hanya untuk scrolling saja macam ni kan. Kalau pakai pen dia akan tulis, dia tak ada scrolling. Okay, kalau korang nak guna jari kan, contoh korang tekan dekat atas tu, kalau korang guna pen dia akan auto hilang lah feature yang tadi kita tekan tu, dia akan auto turn off balik. So kalau korang nak tulis pakai jari, korang tekan and korang terus pakai jari. Kalau korang dekatkan pen dekat screen, dia akan auto hilang. Nampak tak? Macam tu. Saya tunjuk sikit lah macam mana saya buat yang warna-warni tu kan. Saya pakai highlight tau. So tekan ni kat highlight tu. And kat highlight tu boleh juga nak bottom display ataupun straight line. Kalau saya buat tu straight line. Kalau korang nak yang pusing-pusing punya tu, korang tak payah buat straight line. Okay, padam. Boleh tukar size juga pemadam. Kalau korang rimas kan, atas tu banyak sangat kan tab. So korang boleh je hide tab bar tu. So dia nampaklah clean sikit kat atas tu. Tapi korang boleh je show tab bar balik. So jangan risau. Dekat atas tu ada features tip tau. Saya tak tahu lah untuk apa, tapi macam tip tu tak. Kalau bila korang tekan dia akan hilang. And kalau tekan bila ada balik. Dia macam mungkin isi tempat kosong kot. Macam kita nak sorokkan jawapan, something like that. Ini ada juga stiker lah. Macam-macam lah juga stiker dia. Ada macam-macam. Boleh lah scroll-scroll di situ apa yang lagi ada. Lepas tu dekat situ ada untuk bulat bentuk juga tau. So korang boleh buat je bentuk macam tu. Contohlah saya tunjuk dekat page lain yang nampak kemas sikit kan. Contoh macam ni. Okay, pergi kat bentuk tu kan. So dia akan nampak macam tu. So korang tak payah buat bentuk sendiri.
dia auto tarik sahaja. Ada macam bentuk tau kat situ. Boleh tengok. Macam ni kan, saya pilih bulat. So, dia jadi macam tu. Boleh adjust. And bukan bentuk biasa je tau. Ada bentuk 3D juga. Okay, korang tengok Saya tekan ni Okay, ni. Nampak? Nampak tak? Dia 3D. So, tak payah lukis. Ni kalau untuk maths. Senang. Kenapa ada 3 pen dekat atas tu? Okay, saya tunjukkan. Okay, yang tengah-tengah tu. Itu adalah pensil tau. Yang ni pensil. So, dia akan ikut pressure korang. Kalau korang tekan lagi kuat, dia akan lagi pekat. Macam tu. Yang ketiga tu, dia pen. Lagi kuat korang tekan, lagi pekat. Okay, untuk yang lagi satu tu, dia ni saya suka guna. Sebab dia tak ikut pressure. So, sebab tu dia nampak clean je saya punya gulung tu kan. Sama besar je semua. Untuk pen ni kan, dia best. Korang pilih dulu warna and size. And korang add to pen box. So, bila korang buat nota tu, tak perlu selalu tukar warna and tukar size banyak-banyak kali. Contoh kan, saya nak warna hitam pula and size nak kecil. Okay, just add to pen box sahaja. So, dia senang. Dia tengok macam ni, kejap size kecil, kejap size besar. So, senang. Lepas tu, dia boleh auto straight line. Korang tekan lama sikit, dia akan straight auto kan. So, senang. Tapi, kalau korang tak nak dia lambat macam tu, korang nak cepat, korang boleh terus pilih dekat yang bahagian yang bentuk-bentuk tu. Okay, korang boleh terus pilih yang straight line. So, dia akan auto cepat-cepat lah. Macam tu. Okay, yang dekat atas tu kan ada features yang mana korang tulis, dia akan auto tukar jadi teks. Contoh kan, kalau saya tulis perkataan ni, saya tulis notes lah. Okay, dia akan tukar jadi teks tau. Okay, tunggu jap. Okay, nampak? Dia terus tukar. Even saya titik sikit pun, dia akan auto jadi titik. Nampak tak? Macam tu. So, delete balik. Okay, kalau korang malas kan nak scroll, korang boleh je pilih go to page berapa. Senang. Korang juga boleh pilih untuk view macam mana. Okay, korang tengok dekat situ page preview. Okay, page preview ni saya pilih sidebar. Okay, dia belah kiri saya buat. Tapi korang boleh juga kalau korang kidal and something like that kan. Korang boleh je pilih untuk aerial view ni, dia macam ni. Dia boleh nampak lah. Kalau korang buat macam saya, sidebar tu kita akan scrolling macam ni kan. Kita tengok. Okay, pergi balik dekat page preview. Okay, kalau sidebar dia boleh pilih left atau right. Kalau saya pilih left ni, kalau right kita tengok dia belah mana. Okay, dia belah situ. Mungkin lah kan yang kidal lebih suka macam ni ke, kita tak tahulah. Ikut masing-masing. Okay, ni kita tahulah features baru ke apa tau, unlimited draft ni. So, dia macam paper yang unlimited lah. Dia tak ada terhad page kan. Korang boleh just conteng. Ni kalau susah untuk brainstorm lah. Macam kita tak nak ada page ke apa, kita just nak brainstorm conteng, boleh lah dekat sini. Okay, ni adalah step terakhir. Kalau lepas dah settle nota semua, macam mana export. Okay, pergi je dekat share and export tu. Kau boleh set dalam bentuk PNG juga, gambar saja ataupun per page. Satu page je korang nak download, boleh. Tapi kalau korang nak download dokumen dia, dia boleh terus pilih dekat situ, ada flat PDF dan sebagainya. Okay, boleh terus tukar tajuk situ and boleh share macam tu. Sebenarnya saya suka apps ni sebab dia tak banyak pun memerlukan korang untuk beli pro. Kalau korang malas nak beli pro lagi, korang tengok kat sini apa je yang ada kat pro ni. Actually saya dulu tak pakai pro pun tak berapa bulan-bulan saya pakai. Saya just nak pro sebab saya nak features yang boleh doublekan dokumen tu. So boleh tengok kiri kanan. So yang kalau korang tengok kat sini, semua benda ni tak se-function untuk korang setakat nak buat nota ke apa, nak import dokumen, tak ada masalah pun kalau korang tak beli pro. Okay, kat sini ada marketplace tau. Okay, marketplace ni baru tau. Waktu saya download awal-awal dulu, tak ada benda ni. Ini baru dan saya rasa benda ni tak perlu pun untuk korang beli sebab semuanya dah lengkap kalau korang memang student yang nak buat nota and so on. Okay, that's all from me. Jangan lupa subscribe and like. Bye. Jumpa lagi.